Sebenarnya aku dah berada dekat KL sekarang ni. Almost 2 hari aku berada dekat KL. But aku tak sempat nak buat vlog lah. Tapi kali ni we go to Melaka, guys. Hari ni, bukan kali ni. Hari ni kita pergi ke Melaka. Dan sekarang dah pukul 11:10. Bas pukul 1 tengah hari. Naik Grab je lagi. Aku stay dekat hotel apa entah nama dia, Light Boutique Hotel. Okay, Light Boutique Hotel di Bukit Bintang. Cantik tak topi baru aku? Nice kan? Sebab sedikit lah di punya hotel. Boleh dikatakan agak selesa jugalah aku stay kat sini. Harga RM44 satu malam. Okey lah, berbaloi lah. Katil dia. Jadi hanger kat sini. Ada TV. TV berfungsi dengan baik. Boleh tonton. Tapi standard lah. Channel yang standard saja. Tapi semalam ada masalah sikit hotel ni, which is blackout. 4:45 pagi. Sempat nak charge phone aku ni, ada 36% lagi. Tengok kat luar. Nak report macam mana ni? Tak apalah bro. Kita jumpa esok. Jadi untuk plan kali ni, kita akan start kita punya journey di Melaka. Probably stay kat Melaka 3 hari 2 malam. It's time to go now. Bye-bye KL and hello Melaka. Betulkan seluar kejap. Baik. Ada barang yang tertinggal ke? Aku rasa dah tak ada kot. Check this one. Ya, dah tak ada. So, it's time to check out. Grab tak booking lagi. Okay. Overall, hotel ni nice. Lift tidak berfungsi dengan baik, tapi terpaksa naik, turun dengan tangga lah. Ini tangga dia. So bilik yang aku stay tingkat 4. Agak jauh juga lah. Oh, petih bang. Lift rosak tau. Saya baik dah check out ni. Lift rosak ah. Tengah ni TNB punya semalam punya pasal. Oh ya. Oh ke? Shop kami punya wayar tu dia shutdown macam tu. Oh bukan bangunan ni saja. Semua. Oh, rupanya semua hotel terbengkalai ya. Grab tak booking lagi. Aku tunggu kat hotel ni lah. Sebab depan sana tak ada tempat menunggu.
Halo. Sekarang balik mana TBS? Sekarang saya mau pergi ke Malacca. Oh, pergi ke Malacca. Mau travel lah. Stay kat sini 3 hari 2 malam. KL. Sekarang mau pergi Malacca. Meeting lah, pergi meeting lah. No, travel. Driver? You asal mana? Orang sini? Sini saja, KL saja. Oh, okey. Kampung TBS sana lah. Oh, dekat dengan rumah you lah. TBS sana. Pukul 2 angkat anak balik sekolah. Kau dua balik rumah? Tidur? Terus tara kerja lah. Malam tidur. Malam tidur. Malam Relax. 9 mesti tidur. Oh, okey. Nanti You tidur. pukul 2 balik relax sikit. Nanti masak kasih 2 anak makan. You masak ke? Saya sendiri masak. Oh. Isteri you kerja? Sudah mati. Lu ada 4 tahun dulu lu ada tengok OUG satu kedai api dia masuk asam mati dalam satu perempuan saya mati. Betul. Nanti cas RM1 lah sini ya. Sini? Lah sini mau RM1 tengok nanti cas saya keluar bawa RM1. Oh, okey. Saya masuk RM1 lah. Autodidak eh? Okey. Ini macam saja. Okey. Okay, thank you very much. Lalu tengok nanti saya keluar bawa RM1. Okey. Okay, thank you. Thank you, boss. Bye bye. Take care ya. Alright. Thank you. Balik Okey. Lu nanti tak mau kasih saya. Okey. Nanti. Okey. Saya kasih you sana. Oh, depan. Okey. Sini. Okey. Kasih. Bye. Thank you, boss. Thank you. Angkat palang Okey. Jap. Saya nak ambil. Pelan-pelan Okey. Okay, take care ya. Okey, you too. Thank you. Pukul 1. Okey. Gate G07. Tapi lambat lagi ni. Pukul 12.20. Aku rasa aku nak beli air dulu. Okey. Selamat jalan. Jumpa lagi. See you again. Gate berapa G07. Aku rasa ni dah kot. Aku guna EasyBook apps. Nanti aku letak link dekat aku punya description. So bila kau beli tiket, contohlah aku daripada TBS nak pergi ke Melaka, aku dah tak perlu beli boarding pass dekat kaunter. Sebab bila kau beli online dengan menggunakan apps EasyBook ni, dia akan terus bagi direct boarding. Yang ni. So kau terus boleh scan. Tapi tak semua stesen bas ada boarding pass. Depends jugalah. Tapi kalau stesen bas yang besar-besar memang ada lah, kena pakai boarding pass. So dengan menggunakan EasyBook ni sangat-sangat menyenangkan. Tak sangka ramai. Aku ingat tak ramai orang tambah ni. Perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam. 1 jam 45 minit. 2 jam. 2 jam 45 minit. I'll see you in Malacca Central. I am Travel Soul. Let's go. Rolls. Yes. Savings RM50. Aku nak kena withdraw RM50. At least biar ada cash satu lah. Transaksi Jaya. Okey. Sekarang ni aku ada RM50 dalam dompet aku untuk kita guna untuk buat beli street food tu. Jom. Okey.
So welcome to Melaka guys. Wah, ada smoking zone. Boleh isap rokok kat sini ni. Asam pedas kat mana yang sedap ah? Asam pedas. Ha. Kalau malam ada dekat nanti ambil Grab pergi Plaza Mahkota. Plaza Mahkota eh? Banyak asam pedas. Masih tu banyak. Ada 6 ke 8 kedai. Oh, okey. Asam pedas orang kampung, asam pedas orang kampung, asam pedas banyak lah situ. Kalau kampung-kampung ni sedap habis tengah hari lah. Ni apa lagi Kalau Melaka ni makanan dia punya makanan signature dia. Ciri-ciri asam pedas lah. Asam pedas lah. Coconut shake. Coconut shake. Kat Palembang. Dari mana je? Saya dari Kota Baru, Kelantan. Oh, dari Kelantan. Ha. Kerja sini khusus? Ada kerja? Tak, saya datang travel je. Oh, travel. Cuti lah. Bercuti. Lama tak datang Melaka. 10 tahun ada. JB ni? Daripada Kota Baru ni? Tak, daripada KL. Okey. Daripada KL. Okey, dah sampai lah. Okey. Maksudnya Okey, terima kasih abang. Hai. Ya, saya buat self check in. Atas nama Ya, betul. Cik kena bayar RM6 untuk heritage tax ya. Tingkat 2 bilik 209. Okey. Bilik boleh pakai kunci untuk buka. Yang ni access card untuk pintu kaca yang kecil tu cik. Sebab Okey. nanti malam kita lock depan pukul 7. Okey. Kalau cik nak keluar masuk tu boleh pakai kad ni, scan dekat sana. Okey, thank you. Okey. Feedback dulu. Okey. Dapat kad satu untuk akses pintu depan belah sana. Collection Melaka Hotel. Lawa hotel dia, not bad. Tadi dia naik tangga lagi. Lagi-lagi naik tangga. Naik tangga tu mobil. Naik tangga lagi. Lagi-lagi naik tangga. 209. Belah kiri. Oh. Okey. 209. Mana pula aku ni? Okey. So, inilah bilik dia. Welcome to Melaka, guys. Satu benda yang menarik. Woo. Teknologi ya. Ni adalah dia punya okey lah, lagi luas daripada hotel kat KL semalam. Aircon mana aircon? Pasang aircon jap. Tak pasang aircon. Aircon berfungsi dengan baik. Tengok dia punya tandas. Wow. Okey. Ada air panas. Ada air panas ni. Okey lah. Body hair, shampoo hair. Ni bukan tuala ni. Tuala tak ada ke? Okay, ada tuala. Okay. Don't worry about that. Guys. Ini adalah towelnya. Okay. So, harga aku stay kat sini RM30. Kot. RM30 ke RM60 Nak solat pun senang lah sebab dia ada ruang yang luas. Untuk 2 malam RM71, termasuk tax lah. 48. Aku rasa dalam 40 lebih kot. Which is affordable lah. You know. Nak tengok TV kena pasang sendiri. Dia dah cabut semua benda. Dia dah cabut ni guys. Macam mana ni guys? Mic check 1 2. Okay guys, sekarang dah pukul 8.16 malam. Hari pertama di Melaka. Sebenarnya jauh juga. Lebih kurang dalam 2.5-2.7 km daripada bandar Melaka. Aku lupa nak rekod video tadi. Tadi aku pergi makan asam pedas dekat area tengah-tengah bandar. Sedap gila asam pedas dia. Disebabkan aku terlalu lapar sangat, terus makan. Sedap gila. Memang kenyang.
But kali ni tak sempat kot nak pusing-pusing Melaka. Bukan kali ni, malam ni. Malam ni tak sempat nak pusing Melaka. So aku decide tapi aku kena keluar juga. So nak pergi cari apa tu? Berus gigi dan ubat gigi. Satu kad untuk hotel ni lah, dan juga satu kunci untuk buka bilik. Kad ni untuk akses bila waktu malam. Waktu malam tak ada operation, tak ada reception yang jaga. So dia bagi satu akses kad ni untuk masuk dalam hotel. Alright. Asal aku rasa susah gila nak explain. Punyalah susah nak explain. Tapi dekat sini bagi tahu, help conserve energy. Hotel ni dia tak perlu letak kad. Tak perlu letak kad. Automatic boleh tutup je. Kan. Tak ada masalah. So kita tutup TV dulu. Okay. Jimatkan elektrik. Bagus. Uish. Tisu dah ada, okey. Tapi ada satu benda aku nak tunjuk. Dia punya water heater. Tak ada penyangkut, dia patah. Tengok. Tak boleh nak sangkut, so tak macam ni je. Simple. Okay. Very good. So far dia punya environment kat sini menarik. Cantik lah, not bad. Perhiasan yang cantik. So mission untuk malam ni simple. Pergi 7E dan mencari berus gigi, dan lepas tu dapat minum air. Minum air. Sekejap aku nak cari 7-Eleven yang terdekat. Tadi aku nampak ada kurang dalam 700 ke 500 meter daripada hotel ni. Okay, let's go. Kita pergi ke KK Mart. Sambil jalan-jalan bandar apa ya? Plaza, I think it's Plaza Sumabuk. Probably. I think it's Plaza Sumabuk. First impression. Tenang lah kat sini, macam tenang juga. Nak banding compare dengan dekat aku stay dekat hotel Bukit Bintang semalam, agak serabut sikit lah. Bising. So stay dekat sini macam tak serabut sangat lah dengan kereta. Probably sebab dia macam satu bandar yang jauh daripada highway kot. Tenang sikit lah, tak sakit kepala. Pagi esok, bangun pagi, kita discover lah tempat-tempat ni. Aku ada beli tiket naik cruise, Melaka River Cruise. Dia buka pukul 9 pagi sampai 11 malam. So boleh pilih waktu mana yang kau nak pergi. Sebab tiket dia fleksibel. RM34 untuk satu orang lelaki dewasa, Malaysian, yang ada MyCard. Yang tak ada MyCard lagi mahal lah. Planet Midlife, nama Semabuk. Tenang lah kat sini. Sekejap. Oh, kat sini banyak kereta. Situ ada nasi kandar. Al-Amin nasi kandar, dekat je. Okey. Oh, salah jalan.
kena jalan belah sini. Luar pagar. Luar divider. What's very nice. First impression dekat Melaka. Ni bukan tengah bandar aku rasa ni. Kawasan dia. Ni bukan tengah bandar. Oh, ada. So dia ada traffic light, boleh senang sikit lah nak lintas jalan kan. Okey. Okey, lepas sana. Tak nampak. Ada jauh sangat, dekat aja. 7-Eleven yang paling dekat lah. Bukan. Bukan 7-Eleven, KK Mart. KK Mart yang paling dekat. Sebelah KK Mart tu ada kedai nasi kandar. So boleh try lah. Minum air. Probably makan roti canai. Medium. Cari yang softnya. Medium. Kena ambil ni. RM10 dulu. Dia ada packaging yang macam ni, sesuai untuk travel. Not bad. Soft. Darlie. Okay. Darlie satu. Berapa? 26.90. Finally dah dapatkan packaging macam ni, cantik lah. Al-Amin nasi kandar. Makan tes. Sekali lagi. Tak jadi. See? Abracadabra. Okey. Dah balik. Pukul 9. Esok nak bangun awal. Kita jumpa esok lah. Pagi esok bangun awal sikit. Nak jalan-jalan di sekitar bandar Melaka. I'll see you tomorrow. Bye. Melaka River Cruise. Bukan. Sorang. Kita beratur sekali dengan budak-budak ni. Masing-masing ada tourist guide. Kita pun jadi masalah juga kan. Cabin crew visited for take off.